Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Nadi Isukan bersama saya host Amir Irfan daripada Nadi Isukan. So, episod kali ni kita menjemput sosok ataupun orang penting di dalam isukan, dalam scene isukan, iaitu bernama Zulkarnain bin Haji Harun. Ya, benar? Nah, Betul. Tak tipu. Tak tipu kan? Janji. Zulkarnain. Ya, Zulkarnain. Bukan Zulkarnain. Ya. R time hilang R time tu time registration tu habis. Tapi dikenali sebagai Hygiene. Okey. Definisi hygiene. Tapi saya takutlah kalau ayat ni ataupun menyinggung mana-mana pihak, saya mohon ampun dan maaf sebab Okay. first thing first, ayat ni datangnya ataupun nama ni terjadi daripada wife saya lah. Okey. Dia kan bila kita main game, kita kan letak IGN kan. Betul. So by right, orang rumah saya dia letak hitam gendut. Hitam gendut. dulu agent Memang dia gelap lah. Gelap lah. So basically sekarang pun masih gelap. Sebab setahu saya agent budak sport juga sportsman juga Saya sebab tu gelap sikit lah kan. Gentung lah orang kata. Betul lah. Alright, agent. Tadi agent pun dah kata definisi of nama hygiene tu datang daripada mana? Hitam gelap. Hitam gendut. Hitam gendut. Hitam gelap pula. Hitam lah. Alright, hitam gendut. Okey. Hygiene boleh perkenalkan tak diri hygiene yang dalam yang mana apa peranan hygiene dalam ekosistem? Boleh perkenalkan dulu and then beritahu peranan lah dalam scene e-sport ni. Okay, basically saya antara yang baru lah compare to yang mungkin yang dah lama dalam industri, macam contoh nama-nama yang lain kan, nama-nama besar. So basically saya start sekitar 2019 as a macam suka-suka main. Kita zaman tengah game tengah naik, so kita main, enjoy the game apa semua. And bermulanya untuk saya jadi orang kata apa pengulas dalam isukan ni atas dasar kawan saya cakap, apa kata kau cuba jadi pengulas? Sebab time tu pun baru nak start. Saya pun try. At first orang kata macam pembaca berita. Pembaca berita, which is maksudnya kan nada kan senada je pembaca berita kan. Okay, so betul. Basically dia punya height, dia punya tonasi. So basically kita time tu saya orang kata apa mengulas tanpa ada teknik yang betul lah. So bila dah belajar sikit demi sedikit, orang kata apa, kat situlah orang kata bermulanya ada satu community yang dipanggil Caster Malaya. Community Caster Malaya ni diorang hidupkan macam mana untuk menjadi caster. Ada kelas, ada training, semua benda-benda macam tu. So basically apa yang kita perlukan adalah minat dan juga orang kata apa kerja keras lah kalau betul-betul nak berjaya. Okay. So I just mention tentang KAS. Maksudnya ada kelas, ada training how to nak jadi seorang pengulas ataupun dalam bahasa kita selalu pakai adalah caster lah. Betul. Right. So perjalanan kejaya hygiene sekarang ni sebagai caster, apa yang benda yang paling mencabar, dan selama hygiene dalam berkecimpung dalam caster industri e-sport ni, yang pertama soalan ini pertama paling mencabar. Yang kedua, macam mana boleh mematangkan hygiene dalam scene e-sport sepanjang karier caster ni? Okay, kalau orang kata apa secara awalnya tu macam mana kita nak dapatkan trust orang lah cabaran dia. Dan dari situ kita mula dari sedikit demi sedikit lah. Mungkin dulu menggunakan apps namanya Omelette daripada phone. Betul. Untuk buat live stream kan. Daripada situ kita belajar pula, ada kumpul duit sikit modal, beli komputer, buat satu setup yang lebih baik. Sebab basically benda ni bila kita nak cabaran dia untuk dapatkan trust orang bila cara kita deliver kerja. So macam contoh tengah-tengah cast tiba-tiba crash, kan Omelette kan macam tak stable juga kadang-kadang apa semua. Lama tak dengar Omelette. So basically bila kita pakai komputer, itu adalah orang kata apa, kita nak upgrade untuk jadi yang lebih baik.
Lepas tu tadi apa? Soalan yang kedua tadi? Okey. Tapi Sobah jawapan tu menjawab tak? Betul. Memang tak? mengikutlah Cabaran tu. apa soalan yang dinyatakan. Second is macam mana satu ketika dulu orang kata, sebab kita baru lagi kan, contoh nak memulakan, maksudnya Highjump baru mula daripada caster, baru mula. Macam mana Highjump boleh dapat orang kata apa, cepat adapt, maksudnya matang dari segi kerjaya dalam bidang caster. Itu yang tadi saya mention pasal caster Melaya tu. Yang di mana dia adalah beberapa senior caster yang mana kita bila kita cast ke apa, tournament ke apa, kita macam boleh tak review. Okey. So diorang akan bagi, okay, kau kena cakap macam ni, kau kena macam ni. Maksudnya diorang record. Bukan, macam contoh, saya ada buat satu scrim ataupun tournament saya cast yang secara orang kata apa, bukan official tournament ataupun tournament yang besar lah. Tournament orang kata apa, orang kata zaman-zaman bayar untuk main tournament, macam tu lah. So tournament macam tu kita buat, kita cast, kita control semua, and then kita tunjuk balik kan, dekat muka buku tu kan kita boleh tengok balik live kita. So kat situ kita review macam mana daripada introduction, macam mana daripada kita punya orang kata apa, perbualan santai dengan ketika ada intensity team fight dan juga closing. So benda-benda macam tu diorang akan ajar kat situlah sikit sebanyak orang kata apa, macam mana Ifan tanya tadi, macam mana saya ataupun saya untuk jadi lebih matang. Kat situlah saya belajar sedikit demi sedikit lah. And benda ni pada saya boleh katakan kita kena tanya feedback daripada orang, so that mana kurangnya kita, so that kita boleh improve. Dia macam slowly but surely. Yes, betul. Right. Okay. Dari segi pemerhatian Highjump, apa yang paling ketara dalam ni, kita ambil lah soalan random. Mungkin Highjump pernah nampak dalam satu komuniti, paling ketara antara belia bandar dan luar bandar untuk menyertai isukan secara lebih serius. Apa pemerhatian Highjump? Okay, basically macam contoh lah ini lebih kepada macam di kawasan luar bandar tu diorang punya pendekatan ataupun diorang punya approach untuk buat tournament tu sendiri. Sebab ada setengah tempat ataupun ada setengah sekolah diorang buat tournament tu sendiri. Ataupun bahasa mudah dia inisiatif daripada cikgu. So ataupun kalau bahasa lainnya mungkin dari sudut ketua kampung, dan antara yang menarik minat saya adalah macam mana saya ada 2 masjid approach untuk tanya untuk buat tournament. Okey, masjid. Ya. Maksudnya Contohnya saya ada pernah masjid di Putrajaya ni satu, saya tak ingat persis berapa. Dan satu lagi masjid di kawasan rumah saya lah, which is diorang tanya nak buat tournament ni macam mana. Okay, itu satu. Lepas tu objektif diorang mudah. Masa tu kaki tangan masjid memang tahulah Highjump ni siapa, buat apa. Yang betul. So basically among kawan-kawan jugalah, kawan-kawan so, yang itu pun adalah satu orang kata apa, komuniti juga betul, dalam satu orang kata apa, taman. Betul. At least Highjump dah brand. Betul. Di setempat yang maksudnya di tempat Highjump sendiri. Sampai 2 masjid, maksudnya orang dah kenali tentang kejayaan Highjump ni. Iaitu caster sendiri. Orang tahu pengulas ni wujud. Tapi orang tak tahu, ramai yang tak tahu, dalam e-sports ni ada pengulas juga. Betul. Tapi selalu orang ingat bola sepak ada pengulas. Dan kita ambil lah yang baru-baru ni yang trending adalah MMA. Betul. Betul kan? Pun ada cast, ada pengulas juga kan. Mana-mana sukan mesti ada pengulas dia. Betul. Setiap sukan mesti ada pengulas. Tapi kita elektronik sukan, iaitu e-sukan, dah diiktiraf sebagai dalam sukan dalam Malaysia. Ramai yang tak tahu lagi sebenarnya. Diorang cakap apa? Selalu orang panggil dalam bahasa Inggeris as a commentator. Commentator. Kan? Tapi dalam bahasa kita adalah caster. Right. So tapi even caster pun ada maksud lain juga. Pemancing. ya, betul. Pemancing pun orang panggil caster kan. So, balik pada penceritaan Highjump tadi. Macam mana Highjump boleh bantu pihak masjid tu?
Okey, macam contoh dari sudut macam mungkin dari khidmat nasihat lah. Maksudnya kalau macam tournament format ataupun pendaftaran, sebab Pengurusan lah. pengurusan lah, macam mana management, kadang-kadang tak perlu live pun, Betul, tapi lebih kepada buat tournament, adakan, sebab dia objektif dia lebih kepada nak bahasa saya tak tahu sebutan dia betul tak, mengimarahkan masjid. Betul. So kalau memeriahkan lagi masjid, meramaikan lagi ataupun mengajak anak-anak muda. Betul. Itu adalah orang kata apa, salah satu cara untuk diorang dekat dengan community, at the same time exposure tentang ataupun pendedahan tentang e-sport itu sendiri. The last thing is benda wajib lah. Betul. Itu solat lah. Right. Alright. So, Aizen pernah dengar Nadi? Ya, pernah. Pernah dengar? Yang Nadi ni, kalau kita dalam bahasa Melayu dia adalah Pusat Sebaran Maklumat Nasional. So, kita adalah sebagai untuk menguruskan salah satu platform Nadi Isukan, iaitu Isukan sendirilah. So bila Aizen pernah dengar Nadi ni, Aizen mesti pernah nampak kita akan akses di luar bandar. Betul. Sekarang kan kita ada buat tournament, semua melibatkan, tak kisah dalam bandar ataupun luar bandar. Betul. Aizen pernah tengok. Dan tak silap saya, Aizen pun pernah jadi kita punya host Betul. di peringkat kebangsaan, betul. Di season 2 Betul. itu. So bila dengan Nadi ni confirm di tempat Nadi ni ada internet. Betul. Ada fasiliti yang lengkap lah. Ada ruang komuniti, and then ada aktiviti isukan, and then lain-lain lah. Betul. So bila tanya pasal facilities ni ataupun kemudahan yang pihak yang Nadi dah provide, untuk kita nak manfaat sepenuhnya, Aizen, apa potensi sebenar yang boleh dibangunkan dari komuniti luar, di luar bandar punya. Maksudnya dekat sini macam mana nak manfaatkan sehabis mungkin apa yang kita dah dalam dunia isukan ni lah. Okey, apa yang saya faham, Nadi dia ada satu tempat untuk sediakan tempat untuk diorang bermain apa semua. Okey, basically mungkin Nadi dah kadang-kadang dia akan adakan kejohanan. Tapi tempat dah disediakan, seandainya dimanfaatkan mungkin dari sudut ketua kampung ataupun PIBG itu sendiri. Gunakan platform tu untuk pendedahan tentang isukan itu sendiri. Basically yalah, selain untuk mendekatkan anak-anak ni dengan pendedahan bermain game, and then pembelajaran tu penting. Sebab apa tahu, Aizen? Sorry saya mencelah. Terus. Kita bukan Nadi isukan sahajalah. Kita ada panduan, iaitu adalah NASDAQ. Betul, NASDAQ. Garis panduan yang mana macam mana perjalanan untuk nak memulakan ataupun di pertengahan ataupun di fasa yang tertinggi. So kita ada NASDAQ, kita boleh perpandukan dengan NASDAQ lah. And then at the same time kita dah ada modul. Betul. Kan? Kita dah ada modul tentang kejaya permainan, and then termasuk dengan apa yang sebagai pro player sendiri kan. Betul. Pemain. So macam Aizen adalah daripada side kita ambil dalam bentuk kejaya. Memang Aizen buat ini adalah salah satu untuk pekerjaan Aizen sendiri kan. So maksud Aizen tadi, ketua kampung ataupun PIBG ataupun sekolah-sekolah perlu manfaatkanlah tempat Nadi ni. Betul. Maksud Aizen Kena kan. manfaatkan. Sebab kita memang di Nadi adalah salah satu tempat yang lengkap. Kita penuh dengan kita ada PC, kita ada semualah, semua benda. So, pembelajaran. Betul. Sebab kalau macam contoh dah ada PC, benda tu boleh jadikan sebagai orang kata apa, pembelajaran tentang teknikal tentang isukan. Okey, kita bercakap tadi Cik Ifan ada cakap tentang kerjaya dalam isukan ni. Pengulas bukan semata-matanya pengulas. Dalam isukan, kerjaya dalam isukan ni, dia ada juga producer, dia boleh jadi replayman, dia boleh jadi observer, lead off dan sebagainya, graphic designer. So benda-benda ni pada saya adalah peluang pekerjaan. So bila mana untuk diorang kena tahu, bukan sekadar menjadi pro player saja ataupun pengulas, malah ada lagi cabang-cabang lain untuk diorang berjaya dalam isukan.
So basically itu saya katakan, bila adanya Nadi punya platform ataupun tempat di kawasan-kawasan tempat mereka perlu untuk dimanfaatkan. Macam contoh tadi saya cakap, contoh ibu bapa belum ada lagi pendedahan ataupun ilmu yang meluas tentang apa dalam e-sport ni. So boleh je kita panggil diorang datang ke kita punya Nadi untuk orang kata ambil ilmu sikit. So that anak aku ada peluang kalau dia dalam e-sport. So benda tu kita kena buang stigma isukan adalah bukan kerja yang betul ataupun satu kerjaya yang betul. Macam tu. Yelah, sebab kadang ada yang certain ibu bapa sama-sama Betul. dia belum dapat kata apa yang Pendedahan detail ataupun awareness yang sebetulnya. Tapi di platform Nadi Isukan, kalau nak untuk pengetahuan Ejen kan, kita ada sediakan modul untuk pendidikan isukan kan. Dia senang cerita, kita faham kadang-kadang nak search, nak pergi ke pautan tu tak berapa rajin. Betul. So in a way saya memang setuju apa yang Nadi lakukan. Mungkin selain buat tournament, mungkin juga bagi pendedahan kepada ibu bapa. Ini kena bekerjasama lah dengan sekolah dan juga PIBG untuk memastikan dalam e-sport ataupun isukan ni ada cabang-cabang. Yelah, sebab tak semestinya kita kalau sekolah pun ada yang sekolah di luar bandar. Betul. Kan. So akses susah kan. So kalau buat di tempat Nadi pun at least kita dah ada confirm, ada internet dan tempat yang selesa untuk pelajar-pelajar ataupun sesiapa yang berminat dalam scene isukan ni. Kalau tak silap saya, Nadi di setiap DUN kan. Yes, betul. So basically kita ada lebih kurang 1099 Nadi se-Malaysia. Betul. So basically maksudnya setiap DUN kena orang kata sepakat lah. Macam contoh, janganlah harapkan kita turun ke janganlah sekolah. Cuba datang ke platform sebab tapi untuk sekolah-sekolah kita ada je involve semua kan. Dia orang menggunakan di platform yang betul lah. Dia bukan buat sendiri sebab benda ni kita kena, bukan kita tak bagi buat sendiri. Betul. Cuma dia ada garis panduan dia dah sekarang. Betul. So dia kalau boleh kena tanya di tempat yang betul. Betul. Even tak tahu macam mana nak access, just boleh tanya di tempat Nadi berdekatan lah. Betul. Kan? Betul. Itu je lah. Alright, Ejen. Nak tanyalah. Sejauh mana Ejen setuju peluang dalam isukan ni masih tertumpu pada kelompok yang tertentu, walaupun bakat tu di pelbagai tempat? Pada saya benda tu tak juga, sebab dia bergantung macam mana kita orang kata menunjuk diri kita ataupun menjual lah, bahasa mudah dia, menjual diri kita. Sebab saya sebelum sekarang ni, saya banyak di behind the scene. Saya banyak duduk di belakang takbir, saya buat observer, saya buat replay, semua benda-benda macam tu. So sebelum saya menjadi pengulas yang awal-awal memang saya start dengan pengulas, cumanya mungkin peluang tu belum ada, and selepas 4 tahun barulah saya ada sekarang ni. Lama juga So maksudnya Ejen di production team which is orang panggil broadcast team. Broadcast team, betul. Right. So as a observer, replay man, graphic design. Graphic design saya tak terlibat lah, tapi behind the scene tu memang banyak lah. Dia ada graphic design, dia audio man, sound man, semua tu lah. API, CG, benda-benda macam tu lah. Tapi nak tahu lebih detail, dia kena orang kata join the team, belajar. Betul lah. Tu saya cakap. Kita masih baru. Betul. Kita masih baru. Kita masing-masing kena kena survive. Kena survive. Tapi nak survive tu, nak belajar tu, kena orang yang maksudnya tak adalah orang yang tepat. Maksudnya kita kena belajar sentiasa ke orang yang lebih berpengalaman lah. Betul. Sebab orang yang tu nak berpengalaman pun makan masa juga kan. Dia pun sama-sama belajar that time dengan orang-orang yang tertentu yang untuk menaikkan yang isukan dalam Malaysia ni. So kalau ada akses di Nadi, mudah lah sebenarnya. Yang Nadi isukan buat ni sebenarnya dah jadi mudah lah untuk sekarang. Benar. Saya setuju sebab okeylah, kita narrowkan sikit Kita narrowkan sikit. Sebab
apa yang Nadi buat, diorang buat tournament. Alright. It's a yearly basis, kadang-kadang ada monthly basis, betul kan? So bila ada tournament-tournament macam ni, ini yang membuka ruang untuk scouter mencari bakat baru untuk tengok okey pemain ni boleh untuk diketengahkan, boleh untuk diasahkan. Sebab tu pada dasarnya macam bila Cik Ifan tanya saya adakah bagus? Yes, saya setuju. Sebab bila kita didik pemain-pemain ni daripada awal lagi and kita asah bakat dia, orang kata apa, to make sure diorang tak tersasar jauh lah. So that diorang akan kelandasan yang betul. So bila untuk kita menyediakan diorang untuk menjadi pemain yang terbaik. So ini saya narrowkan Yalah, untuk betul, as a pro player punya laluan. Okay. So, alright. Memang kita ada apa yang Aizin cakap tu semua betul lah. Memang kita tengah buat sekarang. Akan datang kita akan cuba orang kata another step untuk diorang nampak ruang kejaya as a pro player. Soon lah. Biarlah, betul. Dia kena slow-slow sebab kita sekarang ni kalau dari segi talent terlalu ramai sebenarnya. Betul. Ada yang ada rezeki yang dapat di big club akan dipanggil. So macam kita ni mostly banyak bantu di luar bandar lah, yang susah nak akses pendedahan tentang apa orang kata belum cukup awareness, dapat awareness tentang pendidikan isukan. So kita pupuk diorang yang mana yang berminat ataupun anak-anak ataupun yang baru bermula ni di luar bandar ni sedikit dia bukan sekali kita bagi sekaligus macam tu lah kan. Kat situ takut kan akan ada berlaku kekeliruan. Nak jadi pro player ke nak bekerja ni? Nak jadi pro player ke nak bekerja ni? Betul. Padahal hakikatnya sebenarnya dua-dua boleh. Betul. Dua-dua boleh access. Right. So balik pada soalan tadi, Aizin, sebagai caster lah, Okay. tanggungjawab utama Aizin, orang kata apa macam mana cakap soalan ni, orang kata ni sensitif sikit lah. Okay. Apakah tanggungjawab Aizin, orang kata apa, tanggungjawab utama lah yang sering disalahkan oleh Aizin sendiri, oleh penonton sendiri kepada caster ni, orang kata mungkin ada berlaku toxicity yang macam mana cakap, orang salah anggap lah yang Okay, untuk toxic ni lah pada saya lah. Saya kalau orang bercakap toxic dari cara penyampaian saya akan ambil benda tu as a positive. Sebab apa? Saya tengok balik sudut dari point yang dia cakap tu kenapa. So mungkin ada salah saya ke macam mana ke, ataupun bila toxic yang kalau yang saya rasa macam tak penting pun ignore. Sebab pada saya kenapa saya perlu kena ikut cakap orang yang macam bila dia sampaikan, ya betul kadang-kadang dia tak puas hati ke apa benda ke, in a way kadang-kadang kita bercakap atas dasar apa yang jadi dalam game lah dalam game tu sebut. So tak ada pun kita main personal matter ke apa ke, tak ada macam personal issue, tak ada. Tapi lebih kepada kita bercerita apa yang jadi dalam game. Tapi dari sudut positifnya pula, kalau orang toxic apa, kita anggap benda tu as a cheer you untuk moving forward. Pada saya ambil benda saya tukarkan kepada positif untuk saya terus maju teruskan ke depan dan buat penambahbaikan lah. Ya, betul. Of course lah. Sebab diorang pun takkan bersuara kalau benda tu tak bagus. Betul. Kena ada juga orang macam ni kan, untuk kita nak qualitykan lagi kita punya ni. Alright, kalau sebut pasal quality, kata kan apa bentuk persediaan hygiene macam di sebalik tabir yang nak menentukan kualiti seseorang caster tu, yang macam Aizin buat sekarang ni. Okay, untuk caster-caster lain saya tak pastilah. Cuma macam saya mungkin orang kata apa, study sikit lah pasal team nak lawan tu nanti apa semua. Tak okay hold dulu jawapan tu. Apa kata caster ni dia kena dia sebut tahu tau. Dia macam mana cakap caster ni dia kena tahu. Dia betul apa yang Aizin cakap tadi. You perlu study. You perlu tahu team tu daripada mana. You perlu tahu game tu berlaku macam mana ketika bermain. Lepas tu at the same time you kena tahu juga strategic plan diorang, ataupun kita kan kadang kita akan predict apa yang coach cuba bawa. Betul. Kan? Kita cuba predict. Benda tu pun
kita perlu tahu Betul. untuk nak bagi nampak hype Betul. ketika tu kan, betul tak? Betul. Penceritaan lah. Ceritaan dia, Betul. okey. So, yang ini part ni seronok ni sebenarnya kalau soalan ni. Sebab apa tahu? Orang kata apa, aku nak jadi cast, nak kena ada ilmu dulu apa semua. Tapi hakikatnya kita sendiri yang Betul. kena study tu. Betul, kena study. Alright. Dalam erti kata lain, macam contoh lah. Kadang-kadang orang duk cakap saya mengarut kacip pun semua tu kan. Okey. Tapi itu adalah lebih kepada untuk orang kata mewarna-warnikan suasana. Tapi at the same time kita try bagi knowledge as much as we can lah. Sebab dalam kita bercerita, kita pun nak memberikan ilmu. Sebab tu tadi saya cakap basically caster-caster ni kebanyakannya diorang akan study dululah. Diorang akan dapatkan info macam contoh tentang player-player, and sometimes kalau perasan caster pun dia akan mingle around. Diorang bukan macam nak saja-saja, tapi lebih kepada nak kenal dengan team tu, nak kenal dengan player-player yang ada. Macam contoh apa habit player-player ni. Sebab contoh dekat contoh saya cerita pasal MKL lah Okey. Yeah. You Aijen adalah ni kan caster untuk MKL. Yes. Itu Sepanjang MKL, betul. setakat ni daripada season 1 lah, alhamdulillah. So MKL ni boleh beritahu tak, takut dekat luar sana tak tahu MKL, nama penuh MKL tu. Okay, Malaysian Kings League. Maksudnya Dia untuk game untuk HOK lah, Honor of Kings. game yang terbaru ni. Yes. Game tu sebenarnya dah lama, tapi Ya, baru memperkenalkan, baru masuk ke global 2 tahun lepas. 2 tahun lepas kan. Alright. So di MKL tu Aijen sebagai pengulas, nak tanya jugalah. Di pentas yang besar sebenarnya tu. Orang kata di pentas yang besar, cabaran lah ketika tu, ataupun apa yang boleh buatkan Aijen rasa, orang kata apa, Okey lah. wish, aku tak sangka aku sampai tahap ni, macam tu. Okay, at the first place, waktu diorang buat pemilihan tu pun, saya tak nak pun. Okay. Oh, dah ada pemilihan? Dia ada maksud dia select yang siapa nak ambil caster tu? bukan, dia kita panggil talent search. Okay. Sebab saya macam nak buat ke tak sampailah kawan saya cakap kau buat je, mana tu dapat. Sebab memang lillahi ta'ala saya macam tak dapat. Tapi bila kita buat tu, kita buat betul-betul lah. Cumanya bila dapat tu alhamdulillah, dapat, and then caster-caster yang ada dalam scene tu pun, maksud saya macam yang partner-partner saya yang lain ni pun, diorang very supportive. And diorang tak kena ilmu, diorang orang kata apa guide. Sebab diorang basically yang kalau dalam MKL ni, nama-nama caster yang ada ni nama-nama besar. Betul. So kalau ikutkan saya tu lah paling kecil situ, walaupun badan saya paling besar lah. itu perkara biasa je. Jangan shaming diri sendiri. Tak apa, kita shaming diri sendiri tak apa. Sebab nanti kalau orang shaming kita boleh saman. Tak ada. Tapi bila ada dekat dalam tu, diorang sangat-sangat supportive. And even from the beginning, sampailah daripada depan kamera sampailah backstage, semua orang sangat-sangat positif. So bila positif, bila kita bekerja dengan situ, kita jadi seronok. Kira di circle Aijen ni memang sangat supportive lah. Memang betul-betul support lah. Syukur alhamdulillah macam tu lah. Syukur alhamdulillah saya dapat kawan-kawan yang sangat-sangat supportive. And at the same time, bila saya dalam scene ni pun, viewer ataupun penonton-penonton dalam HOK tu sendiri, diorang sangat-sangat positif. Diorang di pentas MLBB pernah juga kan? Pernah, tapi saya tak orang kata apa, tak fully commit lah. So lebih kepada orang kata apa, Aijen okeylah, Aijen punya event lah. Aijen MLBB pun main. Honor of Kings pun main. PUBG pun main. Okay, datangnya nama Hygen tu daripada PUBG. PUBG tu kan dulu kita nak letak nama clan kan. Dah korek dah ni. Dah dapat jumpa dah. Datangnya Hygen tu, kan dia hitam gendut tadi tu. Dipendekkan jadi Hygen. Saya ambil HIGN. Itu dah jadi Hygen tu. Kan. Alright. So, yang ini kita melibatkan pengaruh
ataupun suara dalam budaya komuniti sendiri. Nak tanyalah Ejen, bila seseorang tu kan dia dah ada platform dan pengaruh, bagaimana cara untuk nak bezakan pendapat peribadi dan tanggungjawab terhadap komuniti sendiri? Okey, pada saya someone yang bila dah ada platform ataupun dah ada nama, diorang perlulah pada saya membawa positive vibe. Okeylah, kadang-kadang pendapat peribadi tu pada saya perlu juga Okey. dalam erti kata lain untuk memastikan ekosistem sesuatu komuniti tu hidup. Macam contoh, orang kata apa, orang ni asyik bantai satu pihak je. Takkan kita pun nak join bantai. Betul. So at the same time kita cuba backup. Kita cuba tengok kenapa dia dibantai. Perspektif dari sudut kenapa dia dibantai oleh community dan sebagainya lah. Tapi at the same time kita pun bagi point kita kenapa kita support dia, and at the same time kita mesti akan ada point yang mana kenapa dia dibantai, dan point tu kita setuju pada point yang dia dibantai. So basically bila orang-orang yang ada platform macam yang Ifan katakan tadi, Ifan tanya tadi, diorang perlu untuk memastikan community tu tak terlalu huru-hara lah. And then kita kalau boleh membudayakan bahasa kita sendiri. Okay. Sebab Bahasa Malaysia lah. Bahasa Malaysia lah. Pada saya orang kata apa, kita cubalah yalah, kadang-kadang memanglah kita khas dalam ada je cakap bahasa Inggeris apa semua. Cuma kekalkan Bahasa ibunda bahasa lah. kita instead of kita guna bahasa negara lain. Betul. Sebab saya perasan kadang-kadang menggunakan perkataan-perkataan diorang dalam game macam Yeah. I mean like maksud saya benda ni macam alamak. Sebab lama-lama dia akan jadi satu kebiasaan, and then dia tu akan menjadi ikutan kepada anak-anak muda. So bila anak-anak muda tengok, oh caster ni pun buat macam ni, cakap macam ni, kita tak nak macam tu. So in a way, yes, pada saya Yelah, sebab dia nama pada pun saya lebih baik kan? melenglish. Melenglish. Melenglish macam tu. Lebih baik macam tu. Ada mix Melayu dan juga bahasa Inggeris. Lebih baik macam tu instead of kita gunakan bahasa orang lain. Tapi pada saya tak ada, bukanlah kita ada isu dengan negara tersebut, tapi lebih kepada kita tak nak tersasar sebab kita berbalik pada nadi ataupun ada anak sekolah ni yang mana kalau diorang tengok, saya perasan ada beberapa cikgu sekolah bahasa Melayu menanda kertas soalan yang di mana budak-budak ni bercakap bahasa Indonesia. Maafkan saya. So kosakatanya sebab kita ada itu di bahagian bidang bahasa lah kan. Tu bahasa kita ada kamus bahasa kita sendiri. Instead of kata boleh bezalah bahasa luar dengan bahasa Malaysia sendiri, iaitu Malaysia sendiri punya bahasa, iaitu bahasa ibunda dalam Malaysia sendiri kan. So alright. Tapi sebelum tu saya claim saya bukan anti kepada Indonesia ke apa, tapi lebih kepada kita nak make sure Malaysian punya people kita bercakap bahasa kita. Tak apa, nak campur dengan sana sikit okey, cuma jangan normalize. Bila kita normalize dia sebenarnya kita kena tengok situasi ketika tu. Kalau crowd kita ataupun audience kita memang mostly orang Malaysia, why not kita cakap bahasa Malaysia? Kalau mostly crowd kita, audience kita cakap dalam bahasa crowd kita, kata apa, western punya crowd orang kata kan, luar punya crowd, why not kita cakap in English? Betul kan? So kalau bahasa Indonesia, kalau you as a pandai berbahasa Indonesia, why not kalau kita target crowd kita di Indonesia, kita boleh cakap bahasa Indonesia. Pada saya itu tak ada masalah. Cumanya again, platform kita memang community dia adalah Malaysian. Kita cerita, kita ambil lah yang Malaysia ni ada Melayu, Cina, India dan sebagainya, Sabah, Sarawak semua tu kan. Bila kita bercakap dalam bahasa Melayu dan juga English, saya boleh katakan semua orang akan faham. Cumanya takutlah bila kita menggunakan bahasa yang lain, dia jadi kata apa, bukanlah tak faham langsung, tapi kan maksud diorang kan ada beza sikit semua. So kita tak nak ada perbezaan yang banyak lah, tak nak tersasar tu je. Okay, alright. Yang macam tadi itu adalah kata apa,
itu adalah pengaruh Pengaruh ataupun ya, suara pengaruh bersuara. dalam budaya komuniti kita. Alright, so next kita akan pergi ke orang kata apa, soalan ni melibatkan masa depan. Masa depan dan harapan lah. Yang ni kita akan nak tanya pada pandangan Haijen sendiri. Adakah ekosistem isukan Malaysia hari ini benar-benar inklusif? Inklusif atau masih banyak lagi ruang yang perlu diperbaiki? Okey, pada saya sebenarnya dia dah ada di tahap yang terbaik, cumanya perlu ada lagi beberapa perkara yang perlu untuk diperkemaskan lah. Okay. Sebab saya rasa dari sudut tournament wise, tournament dianjurkan, orang kata apa, akademik tu di apa, akademik sukan yang dibuka. So benda tu dah di landasan yang terbaik, cumanya kena lagi perbanyakkan. And kita paling penting adalah kita nak membuang stigma di mana isukan tak ada masa depan. Sebab kan sebab benda ni saya bukan nak cakap sebagai untuk boomers saja ataupun orang kata apa, generasi boomers lah. Tapi sekarang ni kita dah boleh katakan generasi X, X, Y lah. XY yang sekarang ni tengah menjadi parents. Betul. So kita kena tune diorang ni untuk ubah mindset yang di mana isukan ni membazir masa dan sebagainya lah. So that kita nak make sure diorang tahu isukan juga ada peluang pekerjaan, isukan juga ada masa depan dia tersendiri. Sebab kita tak boleh nak berpegang pada seorang saja, tapi sebenarnya kita ada banyak lagi orang-orang yang dah berjaya pun dalam isukan ni. Even bukan dalam Malaysia, diorang dah berjaya dekat luar. Macam contoh, saya ambil bahasa mudah, Davai. Ataupun saya lupa nama Melayu dia apa. Yang mana dia bermula daripada bawah, and then sekarang dia dah berjaya sampai ke peringkat international. Betul. Kita ramai je sebenarnya. Basically ramai lah. Sebab saya bercakap tentang yang orang kenal. Even dekat dalam Showcase sendiri pun, saya boleh katakan anak-anak muda kita yang bermain sekarang ni, macam contoh yang ada dekat dalam Nova, semua tu adalah yang boleh kita katakan yang berjaya. And background diorang pun not bad. Yang macam contoh saya ambil background orang maksudnya education background orang yang seorang ni dia seorang student, pelajar foundation law tak silap saya. Yang which is dia stop sekejap untuk fokus dekat career dia buat sementara waktu, and benda tu disokong oleh parents dia orang. Sebab mungkin parents dia orang pun nampak benda ni boleh berjaya, and so far diorang berjaya. So kadang-kadang kita kena push to the limit jugalah. So untuk tengok capability kita sampai mana. Alright. So kita dah bertalu-talu bagi soalan kepada Haijen dari segi masa depan, dari segi pengaruh suara dengan komuniti punya ni, dan Haijen pun dah bercerita tentang kejaya selit sedikit apa komuniti perlu buat. So akhir sekali, ni kira kita dah di penghujung lah. Akhir sekali lah, soalan terakhir kepada Haijen. Apa pesanan paling jujur kepada Haijen? Ni Haijen kena jujur kepada belia di komuniti Nadi sendiri. Okay. Yang ingin menceburi ataupun nak masuk ke bidang isukan untuk membina kejaya dan boleh bertahan lama. Okay, first thing first, kalau betul-betul nak berminat ataupun nak berkecimpung dalam isukan ni lah first minat lah. Second, usaha. Alright. Third, jauhi benda-benda yang tak sepatutnya lah. Kalau boleh, macam contoh, memang tengah on point ni, tengah top. Buat konten untuk cari orang. Cari lagi viewer, engagement, instead of buat konten. Faham lah. Dia kena branding juga tadi. Yes, kena. You kena. Sebab bila the moment you dah ada dalam scene, you kena untuk make sure kena sustain. Tadi kan kita ada cakap pasal macam mana nak sustain kan. So benda tu kena buat untuk make sure you sustain dalam orang kata apa, dalam industri sukan itu sendiri. At the same time, jauhilah benda-benda yang tak sepatutnya. Benda-benda lara ni. Sebab the moment dah sentuh benda-benda lara ni, peluang untuk berpatah balik ataupun dapat performance yang terbaik tu sukar.
Dia kacau lah. Kacau, confirm kacau. Kacau lah. So, itu pesanan Haijen kepada komuniti di dalam Nadi ataupun kepada siapa yang menonton episod kali ni. So, terima kasih Haijen sudi hadir pada hari ni. Pada episod kali ni. Betul. Why kita panggil Haijen because of puncanya Haijen masuk di pentas MKL. Itu je sebenarnya. Faham. Tapi dia tengok okay, kita tengok background Haijen pun not bad apa semua. Why not kita panggil bagi peluang kepada Haijen share apa pengalaman dia, dan dia pun dah share. Haijen pun dah share. Terima kasih Haijen sudi lagi sekali terima kasih terima kasih banyak sebab apa, daripada jauh sanggup datang ke studio kita. So tamatlah episod kita pada hari ini. So thank you so much kepada yang menonton episod kali ini. Haijen, ada pesanan terakhir? Orang kata apa? The most important thing is sentiasa berbuat baik dengan orang. InsyaAllah perjalanan kita akan lebih mudah. Alright. So terima kasih. Sekian saja daripada saya. Host kali ini Amir Irfan, dan panel jemputan adalah Encik Zulkarnain yang dipanggil sebagai Haijen. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum dan jumpa lagi.